Assalamualaikum, aku Amy Tylo. Ina. Okey, jangan lupa subscribe. Okey, kita nak mulakan trip kedua untuk tahun 2026 ke Sabah. Trip kali ni cabar bagi kita orang sebab night flight. Lepas tu kita orang pertama kali night flight. Memang nervous lah. So Rina, perasaan? Nervous juga. Kita orang dah buat kajian, harap semuanya okey lah. Lagipun aku bergantung pada Rina. Sebab dia kelas B, aku kelas I, inflasi. So Rina, tolong bawa saya ke KLI dulu. Jom. Jom. Okay, jumpa lagi lepas ni. Jangan lupa subscribe. Kami Tylo. Jumpa di Sabah. Sekarang jam menunjukkan 11.58 malam. So kita orang dah nak gerak ke long term car park. Semoga dipermudahkan segala urusan. Amin. Bismillah. Okay, kita dah sampai LTCP. So ni shuttle? Shuttle dah ada. So kita nak cari parking. Pukul 1 pagi kita telah pun sampai ke LTCP. So alhamdulillah kita berjaya sampai sini. Anggaran kos berapa bang? RM120. Nervousnya. Bak parking selesai. Sekarang kita nak tunggu naik shuttle pergi terminal. Jumpa lepas ni. Jangan lupa subscribe. Rasanya tak ada apa kot yang tinggal. So ni barang kita akan bawa ke Sabah. 4 hari 3 malam. Shift malam. Kan? Shift malam. Okay, kita dalam bas menuju ke terminal. Bye semua. Bye-bye. Alhamdulillah, LTC Park kita dah selesai kan. Sekarang kita berada di apa dia tulis terminal 1. So kita dah sampai ke KLI 2. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bergantung harap kat awak kan. Bergantung harap kat awak kan. Dia cari level 3 habis. Level 3 kan. Dia pasti cari kat awak kan ni. Awak asal awak saya. Kita dah sampai sini guys. Okay guys, ini dugaan yang kedua. Sampai dah sampai. Berjaya guys. Ya. Body pass kita. Apa? Ya, print package tak ya? Tanpa stiker apa? Tanpa stiker je pun. Tanya? Kita dah sampai stiker. Lepas tu kita tak tahu nak letak kat mana. Ada idea tak? Kita nak check in bag tau. Lepas tu flight kita belum open lagi. 2 jam ke? So kita kena jalan-jalan lah. Nak kita duduk. Tinggal apa? Tinggal check in bag. Lepas drop baggage, kita akan tunggu di gate J1. Agak struggle juga lah, tapi sekarang ni Alhamdulillah jalan lancar. Tapi kita tak boleh check in baggage awal sebab terlalu awal sangat. Flight pun belum sampai. Kita settle down depan pintu pelepasan dalam negeri, domestic departure, pintu J dan pintu K. Alhamdulillah sekarang ni semua berjalan lancar. Tinggal nak drop baggage je. Mungkin pukul 3.5 minit, 3.10 minit, 3.11 minit. Tengok nanti sana. Sebaik Rina mampu melakukannya. Okay, jadi perasaan? Ngantuk. Perasaan ngantuk. Gate kita kat sana guys. Rina okey sekarang ni? Okay. Hai, selamat berlepas. Kita telah pun berjaya screening 3 kali. Bye. Bye. See you. Cuk, kita santai jalan relax. 3.37 pagi kita pun telah sampai dekat apa ni mah gate Gate J1. Parking lepas, drop baggage lepas, screening tadi 2-3 kali baru lepas. Sekarang kita tengah tunggu di gate J1. Flight kita belakang tu, nampak? Belakang tu nampak. Okay, jangan lupa subscribe. Nantikan jumpa lagi selepas ni. Okay, aku nak recall balik sebenarnya ini flight pertama kita orang. Kita naik kapal terbang. Inilah kapal terbang kita naik. Everybody boleh terbang ke Sabah. Alhamdulillah, kali berjalan lancar. Syukur Alhamdulillah. Untuk tahun 2026 bro. Ina okey. Guys, dah masuk. Ina okey.
Ngam-ngam 8.55 pagi kita sampai dekat airport Tawau. Time menjejakkan kaki di sini. Sekarang kita tengah tunggu Grab. Cik Tajudin. Dari tahun ni sampai checkpoint dia memang belum halal lah. Kawasan bawah. Kalau di ujung dia kawasan pasar sudah. Ujung sana pasar. Belakang situ pun pasar juga. Kalau mau beli barang-barang situ jajan-jajan kita bawa masuk. Jadi nak buang. Duyung. Tu ya. Ada duyung. Okay, Assalamualaikum. Kita dah pun sampai ke Jeti Semporna pada pukul 10.48 pagi. Sekarang ni kita tengah tunggu pick up boat transfer pukul 2. So kita makan dulu di mana? Dekat ni alhamdulillah semua berjalan lancar. 10. Dari parking, boarding, gate, screening sampai lagi sini. Habis weh, gila lah. Seram kan naik kapal terbang untuk first time. Syukur alhamdulillah dapat agak merasa. Terima kasih company trip saya telah menghadiahkan trip ke Sabah. Company trip kan tahunan ke Sabah. Terima kasih company saya. Yang namanya tidak boleh disebut. Dina nak cakap apa? Pengalaman first time. Terbang seram. Seram juga kan. Take off dengan landing kan. Take off tu dia, tiba-tiba laju je. Tiba-tiba dah naik atas lah. Saya lah pening kepala lah. Saya nak muntah. Dia pening package muntah tau. Tapi alhamdulillah semua selesai. Cuaca Ya, cuaca pun okey. Syukur alhamdulillah. Cuaca cerah dekat Semporna kalau korang nak tahu. Korang ni naik boat gimana lah. Saya dah risau lah. Pengalaman dari rumah sampai ke sini alhamdulillah syukur sangat. Memudahkan segala urusan. Pertama kali naik kapal terbang, pertama kali juga masuk KLIA 2, pertama kali juga screening badan sampai 2-3 kali. Pertama kali jugalah tadi naik kereta Izzuddin, baju dia bawa. Dia okey je, itu okey je. Tu jelas agak ni. Nanti kita sambung lagi. Jangan lupa subscribe. Total makan tadi RM34, 5 bosek. Okey lah kan? Pelancong. Sampai jeti kena sidai 2 jam. Pukul 2 boleh naik bos. Struggle juga lah lagi. Sempurna. Pukul 10 minit je. Berenang sampai tu. kan.